Hai semua, welcome back to my channel. Hari ini kita sangat bertuah kerana apa? Berpeluang sekali lagi untuk tour sebuah lagi link banglo di kawasan Villa Crystal Heights ni. Sebelum ni kita pun house tour sebuah end lot link banglo. Sekarang ni kita berpeluang untuk house tour corner lot link banglo di belakang sini. Sebelum tu, specs of the banglo adalah land size adalah 4,250 square feet, build upnya lebih kurang 3,000 lebih square feet, set dengan 6 bathroom, 7 bathroom. Okay, yang juga termasuk dengan driver bathroom di kawasan luar. Dan bukan saja, rumah ni pun dah pun fully renovated. Seperti biasa, info lanjut mengenai banglo ni akan saya letakkan di bawah description video ni. Dan tunggu apa lagi, jom kita mulakan. As usual, kita start dengan bahagian exterior banglo ni dulu. Okay, banglo ni dari segi tengok design, dia adalah modern traditional. Cuma yang nak bagi tahu, owner dia ni bukannya berbangsa Melayu. Itu yang uniknya. Okay, so banglo ni asalnya 2.5 story dan owner dah pun buat extension di bahagian depan. So more or less lebih kurang 3 story lah. Okay, kedudukannya sangat strategik. Sebab apa? Sebabnya terletak lebih kurang dekat dengan guard house. Jadi dekat luar ni saja boleh parking lebih kurang 4 kereta. So kalau ada guest datang, lagi senang. Sebab apa? Boleh parking hanya dekat dengan guard house. Okay, so rumah ni dah pun lengkap dengan metal gate. Okay, yang ni sebenarnya bukan nampak macam kayu nampak macam kayu tapi sebenarnya bukan kayu, dia adalah metal. Okay, dan dia ada auto gate, lebih kurang panjang lebar lebih kurang 20, 25 kaki, 30 kaki lah. Okay, dan kita ada pebble wash kat sini, kita ada concrete imprint kat sini. Dan owner dah pun extend bahagian porch ni, jadi dengan timber strip semua siap. Tengok dari segi dia punya beam dia, tiang beam memang sangat cantik. Dia punya kolom. Okey, so dalam boleh parking 2 kereta, kat luar boleh parking lagi 4 kereta. Okey, so tanah ni lebih kurang panjang lebar dia lebih kurang 50 kali 80 lah. So lebih kurang total lebih kurang 4,000 lebih. Okey, so kita cover sikit bahagian tepi ni. Kenapa dinamakan sebagai link banglo? Sebab dia ada attach kat bahagian sisi banglo ni dengan rumah lain, maknanya bahagian dapur tu. Okey, so dia punya lebar ni lebih kurang 4 kaki ke 5 kaki lah. Okey, tapi dah owner dah buatkan water feature kat sini dan ada skip platform. Ni lebih kurang 5 kaki lah. So panjang porch ni lebih kurang 20 kaki lah termasuk dengan platform ni. So di sebelahnya, kanan ni menariknya ialah owner dah pun buat satu lagi platform siap dengan gazebo. Okay, dia punya material adalah kayu nyatuh. Jadi saya sangat sukalah. Ni kalau kata ialah kita nak mengembalikan ataupun nak rasa vibe kampung, so kita bolehlah duduk di kawasan ni. Mungkin breakfast time pagi kat sini atau petang kat sini. Okay, sambil makan cucuk udang kan, kuah kacang, memang marvelous. Okay, so sini sama family atau sama saudara mara atau kawan-kawan kat sini. Okay, dan platform ni panjang. Okay, siap lagi dengan macam mini zoo. Okay, untuk tak burung dan sebagainya. Okay, lebar dia punya setback ni lebih kurang 17 kaki lah siap dengan fish pond. Okay, dengan water features. Ini kalau sambil kita buka bahagian dining ni, memang rasa lagi feel lah. Okay, di kawasan ni siap ada buaian. Okay, dan kat sini juga khas untuk sidai baju pakaian. Owner dah pun buat partition macam ni, jadi privacy sikit lah. Dan seperti mana saya cakap tadi, okay, ada satu external bathroom. Ini ada external bathroom khas tu kalau kata tetamu ke ataupun driver ke kan. Dan sebelah ni ada satu lagi rumah kucing ataupun haiwan peliharaan Okay, ini adalah pintu membawa kepada bahagian dining ataupun breakfast area. Okay, so settle bahagian ni. So jom kita masuk ke bahagian, tengok bahagian interior. Jom. Okey, tuan-tuan dan puan, jemput masuk. Okey, sebelum masuk ke dalam rumah ni, anda akan disambut dengan satu single solid wood door, oversize. Okey, dan kita ada foyer kat sini yang mana owner dah buatkan satu display panel, dan mungkin guest anda boleh letak kat sini bench kan untuk session dulu sebelum masuk jumpa owner. Okey,
Dan ada display kabinet kat sini. Dan menariknya lagi, ini adalah bahagian living yang mana kalau nak tambahkan lagi vibe kampung-kampung tu kan. Mana kata ramai-ramai orang datang berkunjung rumah ni, tuan-tuan perempuan boleh buka ni. Sliding window ni. Okay. Jadi kalau ada sebarang majlis, function dan sebagainya, okay, memang sangat happening. Okay. So living hall ni memang tinggi dia lebih kurang 12 kaki ketinggian dia. Siap dengan ceiling kaset, aircon, dengan plaster ceiling, dengan ceiling fan. Okay. Yang ni adalah menghadap ke bahagian apa nama fish pond tadi. Okay. Kita ada TV panel kat sini. Okay. Untuk apa, lepak-lepak bersama keluarga, chill-chill bersama keluarga. Dengan TV panel yang oversize. Okay. Yang membezakan antara living dengan formal dining. Okay. So formal dining ni pun dah siap dengan wall aircon. Lepas tu ada ceiling, ada plaster ceiling. Dan juga saiz dia punya tiles pun 2x2 overall kat seluruh kawasan ni, dari living sampai ke belakang 2x2. Dan untuk menambahkan lagi vibe yang different, yang lain, boleh buka kat bahagian dining sliding. Okay. So overlooking ke bahagian fish pond, water features, ke bahagian eksterior rumah ni. Okay. Kat sini pula ada dengan lagi tambah vibe luxury, di mana ada oversized mirror. Dan sebelah kiri saya ni ada satu powder room. Powder room. So, kalau ada guest dan sebagainya, boleh gunakan powder room ni. Dan di sebelah kanan saya ni pula ada satu guest room. Ni yang risau memang muat queen size bed, siap dengan attached bathroom, siap dengan aircon, plaster ceiling dan sebagainya. Dan comes to the bahagian kitchen ataupun kat sini ada satu slot untuk tak bahagian oven, microwave. Okey, ada drawer dan sebagainya. Ini adalah pintu menuju ke bahagian luar dari rumah ni. Okey, so ni bahagian tepi sisi rumah ni lebih kurang 4 ke 5 kaki. Ada satu storeroom kat luar ni. Dan kat bahagian ni ada sikit lagi dry kitchen. Okey, untuk letak pelbagai barang peribadi dan sebagainya, makanan. Dan comes to this area, kita ada satu maid bathroom. Dan ini adalah maid's room. Ini kira muat single bed lah. Okey. Di sebelah maid bathroom ni dan juga maid's room ni ada bahagian dining. Satu lagi dining. Okey, di sebelah tu ada bahagian kitchen. Okey, mana siap dengan solid wood nyata full height dengan kabinet apa namanya konkrit. Okey, top. Okey, ni pun ada tiles, special tiles untuk bahagian yang mesti berbasah ni kan. Okey, di sebelahnya pula kita ada satu breakfast area. Okey, yang mana ni adalah bahagian extension sebenarnya. Okey. So kat bahagian ni bolehlah bersama keluarga breakfast area, instead of kita buat dekat formal dining area kan, boleh juga tuan-tuan perempuan breakfast area bersama keluarga. Dan itu adalah pintu ataupun akses menuju ke bahagian luar, ke fish pond dan seterusnya ke bahagian depan. Okey. Ini juga ada satu bahagian laundry. Okey, dan belakang ni dah ada sikit buffer lah. Untuk naik ke tingkat 2 ni, kita akan melalui anak tangga lebih kurang 17 anak tangga. Ada dengan solid wood handrail ni. Okey, siap dengan wallpaper yang cantik. Alright. Dan menariknya, okay, kita ada 2 set anak tangga. So dekat sini actually kalau tuan-tuan tengok ada satu ruang ni. Okey, antara dining dengan bahagian tangga ni. Kat sini slot ni saya rasa sesuai. Kalau katalah in future tuan-tuan ada plan nak tambah lift ke apa ke, saya rasa memang muat lah. Okay, sebab dia tak ada void area. So terus sampai ke tingkat atas sekali. Okay, kita sambung naik ke tingkat 2 ni. Okay, ada lebih kurang 7 lagi step anak tangga. So dekat sini kita akan jumpa belah kiri saya ni dulu adalah satu bedroom yang juga muat king ataupun queen size bed. Juga dengan attached bathroom, plaster ceiling, siap dengan wardrobe. Okay, di sebelahnya pula ada satu lagi room juga lengkap dengan wardrobe, bathroom. Yang ni dia ada view sikit lah sebab dia ni menghadap ke bahagian corner atau sisi rumah ni. Dia nampak sikit lah kita ada balcony, balcony tepi ni dan juga fish pond. Okay, next to this bedroom ada satu family area. Saya suka sangat vibe ni. Okay, sebab apa? Kita tak macam cram je lah. Sampai sini saja. Tetapi owner dah pun tambah satu balcony.
Okey. Siap dengan material wood, material solid wood. Okey, so ni overlooking ke bahagian depan dan ke bahagian sisi. Okey. Dan mungkin kalau kata nak different vibe lah kan. So boleh lepak kat sini. So anak-anak ke peka ataupun tuan-tuan ke peka boleh gunakan kawasan ni untuk chill-chill, relax-relax. Okey, tak nak duduk dalam, boleh ambil vibe kat luar. Okey, so welcome to the master bedroom. Okey, for your info, dekat sini ada 2 master bedroom special untuk rumah ni. Okey, so ini adalah first master bedroom. Okey, bahagian wardrobe area dekat dengan attached master bathroom. So owner dah buatkan dengan pocket door ni, dia ada privacy sikit lah untuk bahagian wardrobe area ni. Okey, dia menarik lagi. Kat bahagian ni juga owner dah pun tambah, asal ni balcony ni. So owner dah tambah, utilize ataupun extend bahagian balcony ni, buat satu tempat untuk macam cozy area ataupun nak letak gym pun boleh, nak buat untuk letak apa ni study area pun boleh. Okey, dan menariknya lagi, ni semua bersediakan kayu lah, material kayu. Okey, overlooking bahagian depan. Dan tu tangga apa tu? Tu adalah tangga untuk menuju ke tingkat master bedroom yang kedua. Okey, macam saya cakap tadi, ada 2 master bedroom. So tangga spiral ni dibuat daripada rod iron. Okey, dan ada satu lagi platform kat atas ni. Betul-betul ada vibe, okey, modern traditional kat kawasan ni. Untuk menuju ke third floor ni, kita just ada 3 step nak tangga, tapi semuanya pendek-pendek lah. So jangan risau. Dan dah siap dengan lebih kurang 9 glass panel, termasuklah juga satu lagi natural skylight ni. Okey, jadi tempat ni atau kawasan ni lebih cerah dan terang. Okey. So next kita sampai ke bahagian top floor ni. So actually kita akan jumpa dengan satu family area. Actually ini bukanlah terus master bedroom, adalah family area yang kedua sebenarnya. Tapi owner dah utilize bahagian ni, menjadikan dia sebagai satu wardrobe area. Kalau future, kalau tuan-tuan nak buka balik kawasan ni menjadikan family area, no problem. Okay, so next tu kepada master bedroom. Second master bedroom, okay, agak spacious, siap boleh muat dengan king size bed, apa pun saya boleh ni. Lepas tu dia ada window panel, so menghadap ke bahagian luar, so lebih pencahayaan natural masuk. Dan kita ada wardrobe area, sama juga dengan master bedroom yang pertama tu kat bawah tu. Master toilet of course, siap dengan bathtub. Okey, menarik lagi, ada balcony tersendiri seperti mana yang first master bedroom tu. Dan boleh buka ni, dari mana owner dah pun extend bahagian ni. Okey, jadi anda boleh gunakan bahagian ni untuk pelbagai utility lah. Okey, dan juga tu adalah tangga yang menuju ke master bedroom. Okey, so dia boleh link lah. Okey, alright, so kita turun ke bahagian tingkat bawah. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Dan last but not least, harga yang di offer untuk rumah ni adalah 2.7 million negotiable. Okay, info lanjut dan tengok rumah ni, boleh kontak saya segera. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe video ni. Jumpa anda di next episode.